Anak muda curi motor, ditangkap oleh polis, mengikut peraturannya, masuk lokap. Kalau orang yang kaya, orang besar, nak tangkap pun susah. Dah tangkap kira nak lepas. Baik 3 tahun setengah, apa yang kita buat semua? Belum. Apa kita mampu selesai semua masalah rakyat? Tidak. Tapi yang satu yang kita tidak tolak ansur, tak boleh curi harta rakyat. Itu bagi saya nombor satu. Kalau dulu ini semua kita dengar, apa yang kes tidak dengar? Dan sekarang kalau kita dengar, curi tak apa, mudah nanti kita ampunkan. Ini apa? Negara apa ini? Anak muda curi motor, ditangkap oleh polis, mengikut peraturannya, masuk lokap. Kalau tak ada wang, di penjara. Kalau tak ada ikat jamin. Ya, itu saya tahu, saya ada pengalaman. Kemudian dihadap ke mahkamah 6 bulan sebab curi motor, penjara 6 bulan. Kalau orang yang kaya, orang besar, nak tangkap pun susah. Dah tangkap kira nak lepas. Ini satu negara dua sistem, and we in Pakatan Harapan will fight to defend the right of every single Malaysian. Tahu betul. Cakap soal Islam, soal Melayu, mana ada maruah orang Melayu? Maruah apa orang Melayu? Kalau tidak tahu harga diri, tidak tahu akhlak, tidak tahu apa dia kemanusiaan, tidak tahu apa dia keadilan. Jadi ini saudara kena ingat.